Kalau korang tengok yang ni jenis basic punya tau. Dekat sini dia beritahu basic M tau. Sekarang ni aku nak unboxing yang jenis upgrade version punya. Yang ni dia baru sampai guys. Untuk dia punya size 34x27x64 cm. So kepada korang yang mencari wagon trolley confuse nak beli yang mana kan, korang boleh tengok video ni. Sebab apa? Yang ni jenis upgrade version punya. Okay, ni dia punya wagon. Bila korang beli, dia akan packaging macam ni lah. Nampak oh? Memang kemas guys. Dekat sini dia ada velcro strap dia. Bukakan atas dan bawah. Sini ada satu handle. Cara nak buka dia just tolakkan saja. Okay, nampak? Dah jadi lah. Untuk dia punya perbezaan, dia ada pintu guys kat sini. Dekat sini ada velcro strap. Bukakan dulu. Sini ada zip. Bukakan kanan dengan kiri lah. So dekat sini korang boleh access lah. Ataupun kita boleh dudukkan macam ni. Nampak tu? Memang kuat guys. Untuk yang belakang ni tak ada zip. Dekat sebelah sini pun korang boleh buka kan. Macam dekat sebelah sini lah. Lepas tu dekat sebelah tengah ni ada satu kompartmen yang berzip Nak simpan korang punya barang-barang ke apa kan. Takut hilang, kita boleh simpan dekat poket rahsia ni lah. So bila korang loading barang korang boleh zipkan balik. Untuk dia punya handle ni kita boleh tarik Yang ni step paling tinggi. Nak belok pun senang, nampak oh. Dia punya metal jenis rubber, jenis besar punya 360 boleh berpusing. Sini ada lock. Bila dah parking kita boleh lock kan. Untuk sebelah belakang ni dia tidak boleh belok. Satu lagi yang ni dia ada reflector guys. So kepada korang yang mencari trolley make sure kalau nak beli sekali dengan meja dia. Meja ni korang boleh angkat letak kat sini lah. Sama saja. Yang ni adalah untuk basic, yang ni jenis upgrade version. Tekan link kat bawah.